Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak bincang tentang pada muka surat yang ke-42 pula dah. Daripada Thama'ah ni muka surat yang 42. Okey. Pada hari ni kita nak bincang pasal ni far'un ni. Okey, kita nak bincang pasal maqta' ni saja sebab hari ni ada hal sikit saya kena buat. Tengoklah mungkin kat rest sikit saya akan tambah sikit lah. Tapi sini dia nak bincang tentang satu benda yang dipanggil sebagai niat ikhtiraf ni ataupun niat cedok air ataupun niat gayung ni. Itu kalau bahasa kita dipanggil sebagai niat gayung. Niat gayung ni apa benda? Niat gayung ni adalah kita niat untuk ambil air ni, tapi bukan dengan niat untuk kita bukan niat untuk kita bersuci, tapi dengan niat hanyalah untuk ambil air sahaja. Contohnya kita ambil cedok air tu guna tangan kita, cedok air guna tangan kita, adakah air yang kita niat sebagai niat gayung tu, adakah niat air tu dikira sebagai air yang tahir ataupun tahur? Kalau dalam mazhab kita ni, kalau kita niat ada niat ikhtiraf ataupun ada niat gayung, air itu tidak berubah. Tidak berubah daripada tahur kepada tahir. Tidak berubah. Tidak berubah daripada tahur kepada tahir. Tapi kalau misalnya tak ada niat ikhtiraf, air itu boleh berubah. Air itu boleh berubah daripada tahur kepada tahir. Sebab tu penting kepada niat ikhtiraf ni. Penting kepada niat ikhtiraf. Okey, kita mari sini dulu lah. Sekejap. Saya ada benda tu. Saya mari tasjid dah sekejap. Saya datangkan sedikit mind map supaya korang boleh faham dah. Yang pertama sekali awak niat bersuci. Niat bersuci. Yang kedua pula awak berniat untuk tak ada niat apa-apa. Tak ada niat apa-apa. Yang ketiga pula awak niat ikhtiraf. Niat ikhtiraf. Ataupun yang keempat juga saya boleh buat sinilah. Buat sini sebagai awak niat untuk buat benda lain. Okey. Hanya dalam masalah ni kalau awak niat bersuci, kalau awak niat bersuci ataupun awak tak niat apa-apa, hanya dua keadaan ni saja yang menyebabkan air itu bertukar daripada tahur kepada tahir. Kalau awak tak niat apa-apa ataupun awak niat untuk bersuci, air itu bertukar jadi air musta'mal. Air musta'mal. Kalau awak niat bersuci ataupun awak tidak niat apa-apa, awak celup tangan awak tu ke dalam air, celup air tangan ke dalam air, kalau awak niat bersuci ataupun awak tak niat apa-apa, air itu akan berubah jadi air musta'mal. Contoh kalau awak tengah ambil wuduk, lepas tu awak pun niat wuduk dah kan, niat wuduk basuh muka, kemudian awak nak basuh tangan awak tu, kemudian awak basuh muka, awak celup tangan ke dalam air, dengan semata-mata celup tu akan berubah menjadi air yang musta'mal. Kalau misalnya awak ada niat sebagai bersuci ataupun awak tidak niat apa-apa. Awak tidak niat apa-apa. Ataupun awak ni nak untuk ikhtisar sahaja, ataupun awak hanya nak bersuci satu kali sahaja, satu kali sahaja, maka air itu semuanya akan bertukar jadi semuanya akan bertukar jadi air musta'mal belaka. Tapi ada dua keadaan lagi, iaitu yang pertama, kalau awak niat nak buat benda lain ataupun awak niat ikhtiraf, dua benda ni sahaja, dua keadaan ni sahaja yang tidak merubahkan si air itu menjadi air musta'mal. Contoh, awak sekarang ni ambil air dalam cetung lah, air dalam cetung. Awak niat ikhtiraf. Awak niat nak celup air itu untuk awak basuh tangan. Niat celup air ataupun niat ikhtiraf, niat gayung. Kalau niat gayung ataupun niat ikhtiraf ni, maka hak ni bila awak niat ikhtiraf tu, air tu tidak berubah jadi air musta'mal sebabkan awak niat gayung, bukan awak niat untuk bersuci. Ataupun awak niat tu
atas dasar awak nak buat benda lain dengan air tu. Awak celup tangan awak ke dalam air, celup tangan ke dalam air, tapi dengan niat nak ambil barang contohlah kan dalam air tu. Jatuh paku ke ataupun jatuh air, jatuh duit ke dalam air tu. Awak celup tangan awak ke dalam air tu semata-mata awak nak ambil benda dalam air tu. Maka air tu tidak berubah menjadi air mustakmal dengan semata-mata awak celup. Sebab kan awak niat nak ambil benda dalam air. Awak niat nak ambil benda dalam air, tapi bukan niat untuk awak basuh air tu. Bukan awak nak niat untuk bersuci dalam guna air tu. Awak niat untuk buat benda lain dengan air tu. Maka dua keadaan ni, air tu kekal jadi air yang tahur. Air tu kekal jadi air yang tahur. Okey, dia kata sini lah, kita pergi pada teks dulu. Far'un. Kejap. Saya rasa belum habis lagi ni. Okey. Dia kira air mustakmal tu bagi anggota apa yang jadi mustakmal. Dia kalau kita basuh tangan, kalau kita celup tangan kita ke dalam air, dengan semata-mata kerana celup tu menyebabkan air jadi mustakmal kan. Cumanya dia jadi mustakmal tu hanya pada anggota yang seterusnya. Contoh kalau kita ambil air guna tangan kanan tak. Lepas tu kita pun basuh tangan kita ni. Kita basuh guna tangan kita tanpa ada niat iktiraf. Celup tangan kita tanpa ada niat iktiraf, tapi dengan niat bersuci. So air dalam gayung tu, kalau kita celup tu, air dalam gayung tu still masih boleh kita basuh tangan kita ni sampai ke siku. Walaupun kita dah celup dah. Kemudian kita nak celup sekali lagi. Boleh kita gunakan air tu sampailah habis anggota pada tangan kanan sahaja. Tapi untuk buat pada anggota tangan kiri, untuk kita basuh pula pada anggota tangan kiri, boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh dah. Itu menurut pandangan Ibn Hajar lah. Ibn Hajar kata bahawa dua ataupun anggota tangan kita ni adalah dua anggota. Tangan kita adalah dua anggota. Itu pandangan Ibn Hajar. Maksudnya kalau kita dah basuh dah satu tangan guna satu gayung yang mustakmal, boleh untuk kita perhabiskan tangan tu. Tapi untuk kita basuh ke tangan kiri pula dengan air yang sama, air dalam gayung yang sama, boleh ke tak? Jawapan dia tidak boleh dah. Ataupun kita nak basuh kepala kita pula kah? Nak sapu kepala boleh ke tak? Tak boleh dah. Nak basuh kaki tak boleh dah. Itu maksud kepada air mustakmal. Hanya pada satu anggota saja. Air mustakmal tu hanya boleh kita gunakan pada satu anggota saja. Far'un. Law adkhala al-mutawaddi'u yadahu. Kita kata kita bagi pada teks ni, far'un law adkhala al-mutawaddi'u yadahu biqasdil ghasli 'anil hadath. Kalau misalnya seorang mutawaddi', seorang yang nak ambil wuduk tu memasukkan tangan dia ke dalam gayung lah. Ke dalam gayung biqasdil ghasli 'anil hadath, untuk dia mengangkat hadas, untuk dia angkat hadas. Aula biqasdin ba'da niyatil junub, ataupun dia masukkan tangan dia tu tanpa ada niat selepas dia niat junub. Maksudnya lepas dia niat junub tu, dia masukkan tangan dia ke dalam air tanpa ada apa-apa niat. Au tathlith wajhil muhdith, ataupun lepas dia basuhkan muka dia tu 3 kali. Ketika dia nak ambil wuduk, dia basuh wajah 3 kali, kemudian dia masukkan pula tangan dia tu ke dalam air. Au ba'da al-ghaslatil ula qasada al-iqtisara 'alayha, ataupun selepas daripada basuhan yang pertama, kalau misalnya dia nak basuhan maksudnya basuhan apa? Bukan basuhan muka kali pertama tu, kemudian dia nak masukkan lagi tangan dia ke dalam air untuk dia basuh tangan tanpa ada niat iktiraf, tanpa dia niat gayung. Maka semua keempat-empat situasi yang kita sebutkan tadi tu menyebabkan air tu bertukar jadi air mustakmal. Semua yang kita sebut tadi tu, keadaan tadi tu, maka bertukar semua jadi air mustakmal. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga, ni yang keempat. Semua empat-empat situasi ni bertukar jadi air mustakmal kalau misalnya tak ada niat gayung.
Sebab tu penting niat gayung ni untuk kita tukarkan air tu jadi air, untuk kita biar air tu masih boleh digunakan lagi. Wala qasdi akhdhil ma' li gharadin akhar. Ni seperti yang kita sebutkan tadi, ataupun dia tidak memaksudkan apa-apa untuk untuk bila dia masuk ke dalam air tu. Contoh bila jatuh air tu ke dalam, bila jatuh paku ke dalam air, dia celupkan tangan dia tu ke dalam air untuk dia ambil paku, untuk dia ambil paku. Adakah bila dia celup tangan dia ke dalam air tu menyebabkan dia air tu jadi mustakmal? Jawapan dia tidak. Bila tak ada dua benda tadi tu, tak ada niat iktiraf dan tak ada qasad benda lain, maka jadilah air tu sebagai air yang mustakmal. Jadi air tu sebagai air mustakmal. Air mustakmal bin nisbati li ghairi yadi. Air mustakmal tu jadi untuk siapa dia? Jadilah air tu mustakmal untuk anggota selain daripada anggota yang dia basuh tadi tu. Kalau misalnya dia celup tangan dia ke dalam air, tapi dah dengar tanpa niat iktiraf, dia celup tangan dia ke dalam air, maka air tu jadi mustakmal untuk anggota yang seterusnya. Contohnya dia celup air guna tangan kanan, maka tangan kiri tu tak boleh dah guna air tu, air yang sama. Tapi boleh lagi dia masih boleh, still dia boleh untuk dia basuh ke baki tangan dia. Contohnya dia baru basuh tangan dia tu sampai ke pergelangan tangan saja. Yang baki dia tu tak basuh lagi. Tangan sampai ke pergelangan tangan, jari sampai ke pergelangan tangan tu dah basuh dah. Tapi pergelangan tangan sampai ke siku dia tak basuh lagi. Tapi dia dah celup dah air dia, tangan dia tu ke dalam air. Masih boleh digunakan air yang dia celup tadi tu untuk dia basuh sampai ke siku. Falahu ay yaghsila bima fiha baqi sa'idiha. Maka dia boleh untuk dia basuh bima fiha baqi sa'idiha. Sa'idiha maksudnya pergelangan antara tangan dia tu sampai ke siku. Baki pergelangan tangan dia sampai ke siku. Tu maksud dia. Okey, marah. Nanti hari ni kalau saya dah sambung lagi lah, insya-Allah. Setakat itu dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.